Okey, so hari ni saya nak ajar korang cara macam mana nak naik level ni dengan macam mana korang nak dapatkan income macam aku punya ni. Nampak? Okey. So income macam aku ni boleh dapat lebih kurang RM76 untuk seminggu lah. 7 hari untuk seminggu. RM76. So macam mana nak dapatkan income macam ni? Okey, cara dia simple je. Okey, pertama sekali korang kena tekan button subscribe dulu dalam channel aku ni. Biasa lah. Okey. Lepas tu yang pertama, okey, ni serius yang pertama. Pertama korang kena buat video secara konsisten. Tak kisahlah video korang menarik ataupun tak menarik, korang just upload je. Jangan hiraukan orang. Okey. Yang kedua, jangan letak caption. Jangan letak hashtag, jangan letak apa-apa. Sebab kalau korang letak apa-apa, nanti video korang tak akan FYP. Okey, sebab aku dah try. Korang tengok video aku yang aku letak hashtag ni. Nampak? Yang ni aku tak letak hashtag dah. Okey, yang aku letak hashtag mana tu nampak aku letak hashtag kat bawah. Okey, 200, 2000 tu sebab JMV. Okey, 100 lebih. Kalau korang letak nampak 40, okey, 53. Yang banyak tu sebabnya kena JMV. JMV tu maksudnya seller yang bayar aku punya video untuk promote barang dia. Macam tu lah, itu JMV. Maksudnya korang boost ataupun promote video korang tu. Macam tu. Okey, sebab tu view tinggi. Okey, lepas daripada tu aku try tak letak hashtag dan memang berjadi lah. Memang berbaloi tengok. Kalau komputer tak ada hashtag tak nampak 1.7 naik. Lepas tu 500, 200, 300, 600. Okey, nampak tak? Okey, yang pertama, konsisten upload video. Walaupun video korang macam kampret ke, just tunjuk barang sahaja ke, okey, tak ada masalah. Korang upload video secara konsisten. Yang kedua pilih produk. Produk ni penting tau. Produk, kalau korang tak ada produk, korang buat macam aku ni. Nampak? Dia tak boleh pakai kabel yang saya tunjuk tu. Awak kena beli Chromecast ni. Gambar dia macam ni. So, kalau korang tak ada produk, korang just screenshot gambar produk tu, korang bagi tahu apa fungsi dia, lepas tu apa kegunaan dia. Korang screenshot gambar produk, boleh juga jual macam tu. Ada juga orang beli. Okey. Kalau korang ada produk, tunjuk produk. Kalau korang tak ada produk, korang buat macam aku tu je. Just screenshot gambar and post. Nampak? Okey. So, itu produk. Produk yang ketiga adalah tip dia. Okey, pilih produk yang senang nak dijual. Contoh produk yang murah tapi commission yang tak tinggi sangat. Contoh macam ni lah. Ni, okey, korang tengok. Harga dia RM1.90. Nampak Okey, RM1.90. Nampak commission dia lebih kurang dalam 13 sen sehingga 90 sen. Tak apalah, janji ada orang beli. Kalau korang baru nak start berniaga, korang kena cari produk yang murah. Lepas tu senang orang nak beli kan. Kalau korang harga RM3 kan, korang rasa macam benda tu korang tak pakai pun sebenarnya kan. Macam contoh ni, sabun ni aku pakai. Tapi kalau ikutkan kan, tak beli sabun ni pun tak ada masalah. Tak rugi pun tak beli sabun ni. Betul tak? Jadinya bagi aku, harga murah ni untuk tarik orang beli. Okay, bila orang beli, korang akan dapat engagement, korang akan dapat commission. Dari situlah korang nampak duit korang. Ada orang beli, ada orang beli. Itulah. Okay, seterusnya, korang kena cari winning product. Winning product tu macam contoh lah barang aku contoh yang aku jual sabun. Okay, kalau korang perasan, aku memang sentiasa upload sabun tu. Nampak? Ni sabun. Okey, dekat bawah ni sabun, dekat bawah ni sabun, di sini sabun. Sebab sabun tu adalah winning product. Walaupun harga murah, dia ramai orang yang beli. So aku kena upload lah. Untuk satu hari tu memang wajib ada satu produk yang winning product, yang sentiasa. Tak apa, korang upload je. Biarkan video tu hampir sama ke. Jangan video sama, tapi video hampir sama tak apa. Maksudnya rekod pakai baju sama. Nampak ni dengan ni, nampak? Dua ni, yang ni dengan yang ni. Okay. Nampak tak? Video, gambar, baju sama, position sama, tak apa. Janji bukan upload, bukan re-upload lah, bukan re-upload. Okay. So korang buat je video macam tu. Lepas tu yang lain tu tak ada masalah. Korang nak buat
macam mana nak record ke, nak post ke, tak ada isu lah. Kalau yang macam ni, ini aku re-upload. Aku dah upload dekat channel aku lagi satu. Lepas tu aku upload pula dekat sini. So secara automatik aku dah kena copyright lah. Sebab tu dia jadi warna ni. So elakkan daripada kena copyright. Okay, aku pun baru tahu juga tu. Okay, dia tak boleh re-upload. Okay, dia tak boleh re-upload. Alright. Kalau kena community guideline ni maksudnya korang jual barang terlarang. Contoh macam pisau, Astro, korang jual TV. Okay, barang-barang terlarang lah yang boleh merugikan satu pihak ataupun membahayakan satu pihak. Macam tu. Okay, sebab tu kena community guideline. Community guideline ni shadow ban tau. Elakkan daripada terkena community guideline. Sebab bila sekali korang kena community guideline, lebih kurang dalam 1 bulan korang punya video takkan FYP. Okay, takkan FYP. So korang kena buat video secara konsisten, tapi video korang tak tembus FYP. So agak sakit lah kalau kena community guideline ni. So elakkan daripada kena community guideline. Okay, kalau korang berminat dengan video macam ni, boleh tekan button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi di next video.